kuning ni ambang diraja. Hmm. Dia kita jangan ingatkan orang cakap, "Oi, apa kain kuning ni kan?" Orang silap faham. Kita buka sikit. Okey. Di dalamnya ada dua. Cuba teka lah. Saya nak teka dulu, tak nak bagi tahu. Kan, teka dulu. Apa yang kita katakan terdapat di hadapan kita ni? Ada dua perkara. Menerka alam tak terjangkau akal, mengembara tanpa deria, hanya melihat melalui mata hati. Assalamualaikum para penonton Dua Dimensi Kak Jem. Kembali lagi kita dalam episod baru. Di sebelah saya Kak Jem, tapi bukan sebagai pencerita, co-host dengan saya. Co-host Okey, Kak, sebelum ni jika tuan-tuan ingat, kita ada paparkan kita punya episod yang dengan Tuan Lokman yang bercerita tentang sejarah Naning dan kehebatan orang Melayu kita kan, Kak. Ya. Dan dalam episod tu kita ada bercerita atau Tuan Lokman ada buka sedikit cerita tentang pewaris pawang diraja Naning. Kan kita janjikan dalam tu, Kak, kita nak bawa pewaris ni sebab dia pun ada banyak juga cerita-cerita menarik nak dikongsikan. Alhamdulillah kita punya sambutan pada yang cerita yang dibawa oleh Tuan Lokman tu sangat memberansangkan pasal ramai yang komen, "Kak, jarang podcast orang kata seram ni." Betul. Orang kata membawa cerita-cerita sejarah yang berfakta, tuan-tuan, bukan saja berfakta tetapi banyak pengajaran, banyak mengimbau kenangan lama, kehebatan nenek moyang kita zaman dahulu. Betul. Jadi itulah Tuan Lokman ni orang kata dah terpecah lubang sikit. Pasal dia kata Naning ni ada pewaris bagi pawang diraja tu. Sampai sekarang kan, Kak. Turun-temurun tu. Jadi hari ini tuan-tuan, di dalam Dua Dimensi Kak Jem sendiri, kita bawakan sekali lagi satu susuk hebat. Lagi hebat kot daripada Tuan Lokman, tuan-tuan. Sekarang di hadapan kita semua, siapa tolong perkenalkan Nita Danin. Okey, kita panggil Iman. Kita panggil Iman lah, anak muda ni kan, Kak. Tapi sebelum tu kita nak terlebih dahulu Iman kenalkan diri lah kepada kita punya penonton, audiens kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuruddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terutama dan selama-lamanya kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan kesempatan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada para kita katakan host, boleh katakan sebagai ibu saya, pangkat ibu saya, dan semua sidang penonton yang melihat dan menonton kita kata podcast kita pada kali ini. So, nama saya pada asalnya Muhammad Al-Iman bin Zaidi. So, saya memang berasal anak jati Alur Gajah Melaka yang dikatakan sebagai anak jati Naning. Saya baru-baru ini saya melibatkan diri dalam bidang industri, kita katakan industri maksudnya media, dengan diberi peluang untuk menyertai program Astro iaitu Muallim Muda. So, saya antara peserta Muallim Muda 10 orang. So, saya antara salah satunya mewakili negeri Melaka. Dan latar belakang saya, pendidikan saya secara umumnya saya berpendidikan moden iaitu di peringkat universiti, dan melibatkan diri juga dalam pendidikan turas iaitu di pondok-pondok secara tidak rasmi. Dan sekarang saya menjawat sebagai seorang pensyarah di salah sebuah IPTS di negeri Melaka, milik kerajaan negeri Melaka. Dan sambil itu saya sedang menyiapkan tesis PhD saya di Universiti Kebangsaan kita, Universiti Kebanggaan kita, maafkan saya, iaitu UiTM. Bukan jalan-jalan ni, Kak, anak muda kita ni. Ini orang kata susuk galuh belakang tu, kita tengok tuan-tuan, hebat ni orang dia, susuk muda, nampak je badan dia kecil molek, tuan-tuan. Kan, tetapi latar belakang pendidikan tu pun insya-Allah jauh hebat. Jadi dalam perbualan kita sebenarnya kita panggil Iman boleh lebih ni lah, lebih pendek kan. Jadi macam sebenarnya kita, Kak, terkejut sebenarnya bila dikatakan pewaris pawang diraja Naning ni muda lagi orangnya. Jadi boleh tak Iman ceritakan sebenarnya macam mana sejarah ni boleh turun ke Iman dari segi mana susuk galuh tu bermula ni, Iman?
Baik, dari sudut dasarnya saya ingin ketengahkan perkara ini. Maksudnya yang kita katakan pewaris tu bukanlah maksudnya saya ni digelar ataupun diiktiraf dari pelbagai pihak. Maksudnya pewaris ini dari sudut kita katakan dari sudut keilmuan, dari sudut bagaimana seseorang itu ingin menjadi seseorang pawang yang kita katakan. Pawang zaman itu adalah yang menjadi kita katakan rujukan masyarakat berkaitan dengan hal ehwal spiritual. Okey, dan salur-galurnya adalah bermula daripada atas lah. Dan atuk saudara saya antara salah seorang pawang terakhir yang meninggal sekitar tahun COVID-19 2021 dan mungkin sebelum itu. Tetapi kita ingin katakan di sini iaitu mungkin akan ada orang di sana petikaikan lah siapa yang iktirafkan kau sebagai ni. Tapi saya bukan mengiktiraf diri sendiri, tapi melihat daripada salur-galur yang kita dapati, dan kita dapati adalah terkaitan dari sudut pertalian darah dengan mereka, dan itu kita katakan pengiktirafan itu bukan diberi secara sengaja, tetapi mungkin dianugerahkan oleh Allah Ta'ala untuk mewarisi dari sudut keilmuan. Kita dengar pahlawan-pahlawan dulu, ilmu mereka, kehebatan mereka bukan dari sedap ilmu, medan pertempuran, mereka punya semangat spiritual. Bagaimana kita nak melihat seseorang itu boleh bertempur kalau hati dia tak percaya? Macam mana tu? So kita melihat perkara ini penting untuk jati diri anak muda kita. So saya serahkan kepada Kak Jam macam mana? Cuma satu dari segi macam bila kita sebut tadi pewariskan daripada datuk saudara, dia akan ada banyak macam dia punya waris-waris tu. Jadi macam mana ketika itu iman tahu iman yang terpilih daripada ramai-ramai waris yang ada ni? Tanda-tanda tu iman ataupun hin-hin kalau ada ke apa, bagaimana iman tahu bahawa insya-Allah pewarisnya lah orang kata kan daripada datuk ni tadi. Betul. So kita melihat kita di peringkat kampung ramai sebenarnya pewaris-pewaris, bukan kata saya seorang je, ramai je orang bijak pandai belajar kan. Tapi dari sudut ke mana mereka itu, pertama persoalan dia. Yang kedua, apa yang kita katakan sebagai pewaris ini mestilah datang daripada kalangan orang yang pertama diiktiraf keilmuannya. Bukan saya nak kata ilmu saya diiktiraf, tapi maksudnya salur-galur pengajian ni daripada mana kan. Dan kita tengok keterbukaan dan kita katakan sejauh mana mereka ini boleh melibatkan diri dalam masyarakat. So kita tahu yang mereka itu pawang-pawang ataupun kita katakan daripada pembesar-pembesar kerajaan ni, dia ni memang melibatkan diri dengan masyarakat. Dia tak surut dalam rumah, aku ada ilmu tapi aku surut. Jadi apa kegunaannya untuk masyarakat? So kita melihat dari sudut di kawasan kampung ataupun kawasan itu tak ada lagi. Mungkin kalau saya rasa ada, saya tak terlepas pandang dan kawan-kawan kita terlepas pandang, tapi kita katakan belum ada lagi. Dan ini antara salah satu isyarat kita katakan sebagai orang ni dia hantar dalam kampung, dia pergi belajar agama dan dia belajar dengan maksudnya dia secara betul lah dia punya jalannya, bukan dapat tiba-tiba mimpi akulah nak jadi waris. Tak, tapi mesti melalui dengan jalan ilmu. Kalau ikutkan zaman dulu apa sebenarnya tugas sebenar pawang diraja Naning ni? Lagi tu nak tahu juga, okey, yang ni pawang diraja. Apa pula bezanya pula dengan perkataan dukun? Apa pula beza pula dengan bomoh? Tok bomoh diraja, dukun diraja kan. Pawang, dukun, bomoh. Kalau boleh Iman orang kata apa? Bagi sedikit perbezaan agar penonton kita faham istilah-istilah ni. Okey, macam saya sebutkan, untuk kita mengetahui sesuatu perkara itu, kita mesti faham apa makna, maksud daripada perkataan itu. Pawang apa, dukun apa, bomoh apa. Macam kita katakan, dukun itu adalah orang yang dia boleh merawat dan dia boleh menghantar balik, mengonorkan balik. Atau ada pun bomoh, orang yang boleh merawat. Tetapi pawang ini dikatakan orang yang berkepakaran, spesialis dalam suatu bidang, dan kebanyakannya pawang-pawang ini kita katakan mempunyai satu ilmu yang kita katakan umumnya tentang kita katakan pertahanan diri dia ada dari sudut ilmu mujarrabat. Ini paling penting. Ilmu mujarrabat ni jarang kita bahas kan. Mujarrabat ni macam mana kalau anak orang dulu demam kan, apa cerita dia kena ada anak kena sampuk kan, kata kena sombu pontianak, macam mana cara dia. Jadi pawang-pawang ini adalah orang yang kita katakan jaluran dia adalah jaluran mengikut daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita tak kata mereka ini sesat kan. Jadi kenapa dikatakan perkara ini dia mematuhi syariat? Sebab mereka adalah orang yang dipercayai daripada raja.
Mana boleh raja tiba-tiba nak ambil orang-orang yang tak tentu pasal. Kau ni siapa kan? Kan kita nak ambil orang yang tak percaya kepada Allah Ta'ala. Mana boleh? Jadi dia mesti ambil orang yang percaya pada Tuhan, yang kita katakan akidahnya benar, maka selepas itulah wujudnya ilmu-ilmu yang boleh membantu masyarakat lah menghadapi situasi-situasi yang sukar dalam situasi yang berbeza. Dari segi macam ada tak kisah-kisah yang macam Iman dengar daripada turun-temurun yang diceritakan keluarga, apa antara kejadian-kejadian yang kata orang dahsyat atau ni yang pernah berlaku pada pawang-pawang dulu? Sebagai contoh zaman kalau dekat Pahang dulu kita kata pawang Pahang deal dengan buaya Sungai Pahang. Kalau pawak dekat Kedah kak dia deal dengan tikus yang makan padi ni. Kalau di Nanning ada tak kisah-kisah dulu yang pawang Ada ni dia kaitan punya dengan pawang ni orang kata apa? yang menunjukkan dia punya je lah dia dalam punya membantu keadaan di Nanning tu ada tak? Power dia punya spirit tu. Ada tak contohnya? Pasal akak difahamkan, contohlah Sungai Linggi, akak bagi contoh lah. Sungai Linggi tu masuk dalam kerajaan Nanning. Okey. Sungai Linggi ni kalau tuan-tuan pernah dengar podcast saya sebelum ni, kehebatan dia, binatang dia yang orang kata apa? Buaya. Betul. Jadi kalau Iman dapat bawa sikit lah satu cerita yang agak rare ni sebenarnya. Pasal dia masuk dalam, orang kata apa, dalam empire Nanning. Betul. Kehebatan pawang Nanning tu zaman dulu. Jadi dia sebenarnya kehebatan daripada kita katakan pawang ni ramai ataupun banyak lah. Dia ada pelbagai versi cerita dan sebagainya. Ada di setiap negeri ada cerita yang berbeza. Tapi saya boleh ceritakan dalam satu versi di peringkat kita katakan Nanning sendiri. Memang ada pawang-pawang mereka yang kita katakan dari sudut spiritualnya, keakidahan mereka percaya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, menyebabkan sesuatu ilmu itu dia boleh berkesan akibat daripada tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu pentingnya akidah ni. Kalau kita tak percaya, maka sesuatu ilmu ni takkan jadi pertama. Yang kedua, hanya sia-sia je hidup ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada engkau ni ilmu ni kecuali sikit je. Tapi sebenarnya kalau saya ceritakan ni, mungkin kalau ada orang cerita betul ke tak betul ni, saya nak bagi tahu disclaimer awal-awal. Dalam dunia ni kita katakan ilmu yang kita tahu mungkin sedikit. Tetapi keluarlah, belajarlah dan pergilah mencari, mengkaji sebenarnya ilmu Allah Ta'ala ni luas. Dan salah satu ilmu yang ingin saya ceritakan ni, dia terkait rapat dengan ilmu yang dikatakan sebagai ilmu dua alam. Alam. Dua alam ataupun dua dimensi. Dua dimensi. Cerita dua dimensi. Jadi alam ni, kalau kita mengkaji sikit ataupun kita belajar sikit dari sudut ilmu Islam ataupun ilmu sirah ataupun ilmu akidah, ulama khilaf pandangan. Maksudnya berbeza pandangan. Alam ni ada berapa? Sebahagian pendapat ada di atas muka bumi ni atau dunia ada 18,000 alam. 18,000 alam. Sebahagian pendapat yang menyatakan, ulama menyatakan alam ini ada, katakan alam di darat dan katakan adanya alam di peringkat kita katakan air, di laut, di sungai, di air. Maka saya nak masukkan kisah ini berkaitan dengan perhubungan antara dua alam ataupun dua dimensi, bagaimana seseorang ini yang dikatakan tokoh inilah boleh saya katakan yang dikaji oleh di catatan ini boleh dikatakan dapat ditulis, yang boleh saya bawa dalam buku ni. Jangan cakap cerita pembohong pula. Dia bagi kena tunjuk bukti lah. Dr. Azharuddin Muhammad Dali ni, kita boleh tengok catatan ni ada menceritakan tentang bagaimana peristiwa yang berlaku di Sungai Linggi. Kisah ni kadang-kadang mungkin lah ada orang dengar kan, ada pernah dengar. Tapi yang Mastika pernah cover kisah ni, ataupun kita katakan orang lain pernah dengar. Tapi saya nak ceritakan versi yang bagaimana kita boleh katakan betul juga benda ni boleh berlaku. Sebab kita kena faham, dalam asas kepada ilmu ni, dalam ilmu kita memahami dunia ni, pertama ada 3 ilmu yang kita belajar. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin muslimatin. Maksudnya tuntut ilmu ni kewajipan bagi setiap individu umat Islam. Pertama, daripada hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan hadis Jibril yang datang kepada Nabi tentangkan cerita mahwa iman, mahwa Islam, mahwa ihsan, kan? Jadi terbitlah 3 ilmu yang wajib pelajari, iaitu namanya ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf ataupun akhlak. Okey, kat sini ilmu akidah ni pertama ulama membahaskan tentang hukum akal. Hukum akal ni kadang-kadang sebab itu orang
dia kadang-kadang dia tak percaya cerita-cerita karamah, cerita-cerita tentang Wali Songo misalnya, cerita tentang Tok Kenali. Kita katakan karamah mereka. Jadi orang yang tak memahami hukum akal ni, dia akan tolak benda ni. Jadi hukum akal ni ada 3. Pertama, wajib pada akal, harus pada akal, dan mustahil pada akal. Yang saya nak ceritakan ni benda yang kita katakan harus pada akal. Maksudnya boleh berlaku. Boleh berlaku. Allah Ta'ala sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala menyatakan dan dia berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap sesuatu tu apa? Maksudnya perkara yang harus pada akal, terima dia. Boleh saja berlaku, boleh saja tak berlaku. So apa dalam kisah ni? Maksudnya kita memahami manusia ni contoh dari sudut satu alamnya. Sesama kita secara musyahadah. Sikit, kita cakap depan-depan individu, saya cakap angkat jam kan. Cakap ni alam kita katakan nyata lah. Dia ada alam yang kita nyatakan dekat sini, yang dalam kitab buku ni sebut bahawasanya dahulu orang-orang Naning ni dia ada sumpah dia. Sumpah dia apa? Sumpah dia kepada orang-orang di sebelah sana. Carilah orang sebelah sana, saya tak nak sebut orang mana. Carilah orang di sumpah sebelah sana. Dia kata di Sungai Linggi ni orang Naning bersumpah, barang siapa anak cucu keturunan dia lalui Sungai Naning ni, Sungai Linggi ni, maka dia akan dimakan oleh buaya. Oh, sumpahan tu ada ya. Dia dimakan oleh buaya. Sebab itu kita katakan sumpahan daulat ni semua ada. Tapi bagaimana sumpahan itu nak berlaku? Bukan sesuka hati boleh sumpah. Dia mesti ada datang dengan rasa kecewa, datang dengan rasa dia berserah kepada Allah Ta'ala atas apa-apa ujian. Contohnya orang khianat. Yang berlaku ni khianat lah. Jadi dia kata, aku senang faham cakap kampung lah, aku memang bonci keturunan ni. Aku pun nak berjuang lah kali dia khianat kita. Jadi sebab tu kejatuhan sesuatu bangsa tu dia bermula dengan khianat. Pergilah mana-mana pun, tu orang yang sama juga khianat, muka yang sama, kulit yang sama. Ingat kata kisah yang berlaku antara tak nak sebut satu bangsa tu, Aceh dengan siapa? Sebut tu. Tengok berapa pengkhianatan yang berlaku, kulit yang sama, mata yang sama, orang yang sama. Jadi kat sini orang Naning bersumpah kerana siapa anak cucu mereka yang lalu saja di Sungai Linggi ni, maka akan dimamah makan buaya. Sebab apa? Rasa dia kecewa, dia khianati ni. Berjuang mati-matian lah sekali kau betray aku. Kan? Jadi lama-kelamaan orang pun dah rasa gusar, takut. Ada kisah-kisah yang dimakan dan sebagainya. Maka timbullah kita katakan namanya seorang ini yang dikatakan Matsah. Matsah. Matsah ni antara kita katakan pembesar ataupun orang yang bertanggungjawab, yang dia ini adalah anak kepada almarhum, kita katakan almarhum Haji Berdiri tu, yang mati, mati dalam keadaan berdiri tu. Seorang Panglima Dor Said. Panglima Dor Said yang berdiri. Jadi anaknya ni, sebab tu kita katakan pewarisan ini dia mesti melalui ilmu. Bukan anak dia bangun tidur, aku rasa dah boleh jadi pahlawan. Tak. Mana ada orang boleh jadi pahlawan tanpa melalui belajar tu, belajar ilmu. Kan kita tahu almarhum Haji Berdiri, orang kaya lah disebutkan, orang kaya mati dalam keadaan menjulang keris. Kaki dia dalam keadaan macam mana? Kaki dia dalam keadaan ni kekuda. Kalau kita belajar ilmu petani, kekuda ni apa maksudnya? Orang belajar apa? Orang belajar silat. Jadi ilmu silat dia sangat rapat dengan orang Melayu. Tidak boleh seseorang tu berperang kalau dia tak ada asas pertahanan. Asas pertahanan ni ilmu pukul buah. Kan? Jadi anak ni, Matsah ni, dia lah antara orang yang bertanggungjawab untuk orang di Sungai Linggi. Aku kata tolonglah kami. Kan kami ni asyik-asyik dah dikena ni, ada yang mati kena dimamah buaya dan sebagainya. Maka dia pun kata, okey jom kita set up satu kita punya kekuatan armada, ataupun kita katakan apa yang mereka ada, iaitu ketika itu meriam. Ini nak bagi tahu ni, nak katakan kalau sesuatu perjanjian tu nak buat, dia mesti datang dengan barang. Kalau kita datang dengan apa? Kita datang dengan pen mungkin lah. Contoh kita nak sign kan. Jadi dia datang dengan meriam. Dia panggil semua. Kau panggil kau punya cucu, keturunan Naning ni lah. yang keluar ni. Bukan, maksudnya keturunan apa namanya buaya ni. Keluar. Kan, asal kau kacau lagi kan. Nak buat perjanjian, nak cakap jangan kacau dah lah. Nak hilangkan sumpah ni, jangan kacau dah. Jadi sebab yang datang ni pun ada keturunan Naning juga. Kan, ibarat kita nak berdamai dah. Malah nak panjang cerita, jadi kita tutup kisah. Kita nak bagi sonang je lah hidup. Hidup ni kan kita katakan wa qabailu li ta'arufu.
Nak ta'aruf, kita nak berkenalan, dah tak nak gaduh lah, tak apalah, cerita yang lama kita biar, tapi kita nak hidupkan dengan rahmah, dengan kasih sayang kan. Maka tak muncul-muncul. Maka dia bariskan Datuk Mak Sah ni, Mak Sah ni, dia bariskan di sekeliling Sungai Linggi tu meriam-meriam dia. Banyak tak? Banyak. Pelbagai catatan versi yang cerita berapa banyak meriam yang berlaku tu, yang dikatakan disusun tu, banyak. Last sekali dia kata panggil ketua. Sebab tu pentingnya ketua, pemimpin ni. Kalau tak ada pemimpin, agak semua orang pergi. Mana satu nak kita katakan bicara dengan mereka. Jadi pemimpin ni seorang pun datang. Itulah namanya buaya putih. Oh, buaya putih Sungai Linggi. Buaya yang putih Sungai Ustaz Linggi. sebut. Yang disebut-sebutkan tu. Linggi, boleh tak Iman saja nak tanya, tahu tak macam dia punya panjang dia berapa man? Pasal dia kepala ni. Betul. Berapa panjang, berapa lebar, besar mana? Besar mana kan? Hari ni kita cantik sebenarnya. Kita ada bawa beberapa kita katakan bukti. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, laqad kana, Allah Taala menceritakan sesungguhnya pada kisah-kisah ini diturunkan, ditinggalkan kisah ini li'ibratun liulil absar. Untuk ibrah, pengajaran bagi orang-orang yang liulil albab, maafkan saya. Bagi pengajaran orang-orang yang ni berfikir. Allah Taala sebutkan lagi dalam Quran, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pengajaran wahai orang-orang yang berakal. Jadi kisah-kisah dalam Quran dimuatkan untuk kita ni ambil pengajaran. Dan apa peninggalan-peninggalan dia? Contoh kita boleh tengok di Mesir. Firaun tinggalkan apa? Jadi ni saya nak tunjuk bukti. Kadang-kadang ada orang kata, ni cerita yo ni, mistika yo. Kan habis panjang cerita yo, menghabiskan borai kan. Ni mungkin dapat cerita daripada mimpi ke apa tak kan. Jadi ni kita cakap terang, ni bukan daripada mimpi dan ini ada catatan sejarahnya yang direkodkan. Jadi saya boleh tunjuk Kak Jam. Boleh tunjuk Ada barang Ada barang. Ada barang. Ini barang ni cuma nak tahulah. Tengok. Saya buka kan. Eseh lagi yang konon. Semua barang-barang kalau buka, kalau tunjuk eseh buka, nak tengok. Ini barang kita boleh tunjuk kat sidang penonton. Tengok tu apa tu. Minta videografer kalau dapat rapat sikit. Ni barang dia. Kalau kita tengok tuan-tuan, barang dia ni. Nampak videografer? Okay. Sekali ini nampak. Ini barang ni tuan-tuan. Kalau sekali nampak macam geliga putih. Tapi nampak je macam geliga putih. Kalau sekali macam tengok sekali imbas. Tapi izinkan akak. Boleh Kak? Sila. Ni ya. Akak ambil ni. Bondo ni. Eseh jugalah. Geliga Kak? Adakah geliga? Satu. Kita terbalikkan. Kamu tengok depan nampak tak menarik. Mari kita tengok di bahagian belakang dia. Nampak. Ini tuan-tuan. Kena raba dulu ni tah. Inilah tuan-tuan. Saya jarang orang kata apa. Berjumpa dengan binatang ni. Kalau jumpa dah cabut tengok ke apa. Depan nampak macam batu. Tapi sebenarnya dia macam kelongsong. Macam kelongsong ni lah. Jadi kita akan tanya pada Iman. Apa sebenarnya benda ni? Inilah. Mana su teka sebenarnya? Toko apa benda ni? Toko. Kalau saya lah tuan-tuan. Pasal kita sedang berbincang. Tentang orang kata bercerita tentang berbicara. Tentang owner barang ni. Inilah tuan-tuan. InsyaAllah. Sisik buaya putih yang ada di Sungai Linggi. Betul tak, Man? Alhamdulillah betul Kak Jam. Jadi saya nak sebut kat sini, tuan-tuan, kalau akak rasa ini barang sisik dia saja satu saja dah besar ni, kan? Satu saja besar ni, bayangkan saya nak tanya sidang penonton, pernah tengok buaya tak? Pernah tengok buaya? Kalau kat zoo tu kita biasa tengok contoh lah. Tengok secara dasar, tengok sisik dia tu, kalau satu line tu ada berapa sisik? Tengok. Tak terkira. Jadi kita bayangkan sisik dia besar ni agak-agak berapa panjang, berapa besar buaya tu. Kita pegang besar dia. Baru satu sisik tu. Beribu tuan-tuan. Ratus ribu rasanya ni. Baru satu. Ini nak katakan bukti tadi. Jadi cerita tu tak datang sengaja dengan melalui penceritaan, tetapi melalui kita katakan peninggalan-peninggalan yang diturunkan turun-temurun supaya anak
cucu bangsa ni tahu yang datuk nenek moyang aku ni bukan duduk mengangkang tidur je, bukan. Pagi mereka, setiap hari mereka bangun untuk perjuangan. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, hidup ni adalah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah Ta'ala khalaqal mauta, menciptakan kematian dan selepas itu kehidupan. Kenapa cipta kematian luar kehidupan? Kerana nak cerita pertama sekali kehidupan yang kat dunia ni untuk berjuang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak cerita bagaimana sekarang ni kau hidup ni untuk siapa? Maka untuk Allah Ta'ala. Ahsanu amala iaitu kemana kebaikan kau. Mana yang paling baik amalan antara kita. Maka nak jadi amalan yang terbaik tu dia kena kenal pertama agama lah. Sebab itu orang yang kenal agama ni kita turunkan. Buat benda ni supaya nak katakan datuk nenek moyang kita dulu bukan kata tangan kosong. Bagaimana perjanjian yang berlaku antara manusia. Ni cerita ni antara dua dimensi ni. Manusia boleh pula nak berjanji dengan dikatakan buaya. Kalau orang yang tak belajar hukum akal cakap tadi, maka dia kata, ini kita kata mustahil lah, ataupun kita kata tak logik. Ada orang, sebab tu kita kena faham ilmu logik. Ilmu logik dengan hukum akal ni. Kita kena faham. Logiknya, kalau manusia lahir, dia ada berapa kepala? Satu lah. Boleh tak manusia lahir 3 kepala? Boleh, ada juga kembar 3 kat Pakistan tu. Ada juga. Kembar 2, 3 tak ada lagi. 2 kepala, 1 badan. Maksudnya ada. boleh tak dengan kuasa Allah Ta'ala nak jadikan? Boleh. Boleh. Boleh tak? Contoh, kambing kan. Tiba-tiba dia lahir. Biasanya kambing kepala 1. Tiba-tiba kepala dia ada 1,000. 1,000. Boleh tak? 1,000 tu kalau akak lah. Payah juga tu kalau 1,000 tu. Payah tak? Maksudnya nak katakan dari sudut Allah Ta'ala nak menjadikan boleh tak? Boleh kalau boleh. Tu namanya kalau jadi. Itu namanya harus akal. Ni pula cerita pasal ni. Boleh tak kita nak buat penyanyian Nur Alam? Maksudnya boleh lah benda yang harus akal. Boleh berlaku, boleh tak berlaku. Faham? Jadi maksudnya benda ni boleh berlaku. Kalau kita dengar pun, boleh berlaku. Kalau kita tak percaya kepada benda yang kita katakan logik ataupun kita kata, mustahil lah, maka orang-orang ini takut-takut dia akan menolak mukjizat-mukjizat Nabi. Nabi Musa apa mukjizat dia? Tongkat dia, ya betul. Tongkat je. Apa ada dengan tongkat? Terbelah laut. Kan? Kita tengok Nabi SAW, Nabi Muhammad bagaimana boleh membelah bulan dan sebagainya. Itu mukjizat. Jadi benda ni kita katakan perkara boleh tak berlaku manusia nak pergi berjanji dengan kita katakan haiwan ataupun di alam di air. Boleh tak? Boleh. Benda yang harus akal. Jadi berbalik pada cerita tadi, apabila telah berlaku perjanjian dan berjanjilah untuk mereka ini tidaklah saling yang kacau dah lah. Jangan kacau dah. Jangan kacau dah. Dia dah buat ancaman tadi. Maryam dah kumpul banyak tadi. Dia jangan kacau lah. Dia kata, maka buaya putih tu buatlah perjanjian. Maka nak buktikan perjanjian tu, timbullah daripada sisik, kita katakan buaya putih ini, untuk dikatakan sebagai, kalau kita buat perjanjian, ada cok moho lah kata orang. Jadi buaya putih tu bagi ni lah sisik. Jadi apa nak bukti nak ni kan dah buat perjanjian. Sebab dia kata perjanjian dia, kalau manusia ni makan, kita katakan bunuh, kalau buaya tu bunuh makan satu manusia, maka akan ganda. Maksudnya buaya tu kena bunuh 2. Macam tu. Tu perjanjian dia. Ganda. Kena bunuh 2. Jadi kita katakan bila berlaku macam tu, maka sejak daripada itulah boleh tanya. Bukti ni kita boleh tanya Jabatan Perhilitan ke, tanya sejak daripada tahun itu, sejak detik dan ketika itu, ada tak orang mati di Sungai Linggi kerana dimakan ataupun dimamah oleh buaya? Pergi tanya. Dalam catatan hari ni, tak ada. Jadi maknanya orang pertama yang dapat sisik buaya tadi adalah tadi anak kepada panglima yang mati. Tapi tadi Maksah dia lah orang yang perjanjian tu. Jadi diturunkan turun-temurun untuk menjaga. Jadi bukan kita cakap, kita claim, aku mimpi lah, aku dapat ni barang ni kata daripada alam ghaib datang. Tak. Ini barang memang dijaga daripada keturunan. Kan? Sebab itu barang ini dijaga untuk kita ceritakan. Sebab itu ni peluang kita, saya rasakan peluang yang besar untuk kita ceritakan pada masyarakat tentang perkara ini. Kalau Allah Ta'ala nak takdirkan berlaku, boleh tak berlaku? Boleh. Jadi macam tadi kita kata buaya tu daripada 2 dimensi kan. Kita faham 2 dimensi yang buaya putih tu. Jadi sisik ni boleh dizahirkan seperti ni Maksudnya buaya tu dia
datang, dia keluar. Dia keluar macam Menunjukkan buaya diri biasa, dia, macam buaya biasa. menunjukkan diri dia secara buaya, menunjukkan diri, maka ketua dia adalah buaya putih. Yang tadi ni. Dan dicatatkan, diceritakan dalam pelbagai kita katakan catatan. Ada yang kata besar dia sepanjang bukan sungai tu, sikit lagi daripada sungai tu besar dia. Sepanjang sungai tu, Man. Sungai lebar dia, bukan lebar panjang. dia. Lebar dia lah. Tapi nak ceritakan dalam catatan tu menyatakan buaya ni dikatakan besar. Besar dia yang kita katakan tak terlihat dengan mata biasa manusia. Maksudnya manusia akan melihat, oh tu buaya. Tapi ni bila manusia tengok, ini barang lain lah. Ini ada yang kata, bukan biasa punya buaya ni. Jadi orang tengok terkejut lah. Kan? Sebab itu benda yang kita tak pernah nampak, orang tak akan percaya. Manusia ni, barang iman, akidah ni, barang yang tak nampak. Jadi barang yang tak nampak, orang buat lengai. Jadi itu barang sudah keluar, terkejut lah tengok. Kan? Perjanjian yang berlaku Tapi nak celah sikit, Man. Maknanya sepanjang selepas perjanjian ni, ada tak orang kata sejarah-sejarahnya buaya putih ni muncul? Orang kata memunculkan diri, orang kata menunjukkan diri dia. Orang kata contohlah selalu orang tua tu buaya dah muncul tu maknanya tak lama lagi ribut lah. Itulah inilah bencana-bencana yang akan mimpa. Tetapi ada tak selepas perjanjian ni kemunculan buaya putih ni sendiri? Ada, Man? Okey, daripada kita lihatlah orang-orang cerita dulu. Ni kalau kita buka cerita pun ada banyak cerita dia. Sudah Mastika pun pernah cover cerita ni. Ataupun kita katakan ada keturunan-keturunan. Dia ada satu lagi kita kata versi orang yang percaya ada keturunan. Buaya ni pun ada keturunan dia yang dikatakan sebagai manusia juga. Ada keturunan ni yang disebut yang menjaga pewaris dan sebagainya. Tapi nak ceritakan kita faham dari sudut akidah Islam kita nak perkara ini kita terus terang. Okey. Apabila suatu perkara itu datang, mungkin satu alamat. Macam kajian sebut tadilah, kalau buaya ni naik, apa alamat dia. Sebab dahulu ada orang-orang yang kepakaran dia, ilmu dia macam saya cakap tadi tentang buaya saja, specialist. Di kampung kita dulu, contoh ada orang hilang, cari-cari tak jumpa. Last sekali panggil lah seorang ni yang berkepakaran bidang ni, panggil. Kalau kau ada makan, timbulkanlah. Tapi bukan di Sungai Linggi ni lah, tapi versi cerita lain. Maksudnya orang dulu ada kepakaran dalam bidang tentang buaya. Saya ada satu kawan ni, dia memang ada ilmu tentang buaya ni lah. Jadi kawan ni cerita dia pergi mancing, ada suatu surang ni lah. Sebab tu kita pergi mana-mana, masuk hutan ke, adab yang pertama kita cakap jangan terkata meninggi diri, membesar diri. Jangan nak cakap besar. Cakap besar. Masuk hutan, hutan ni tak ada apa-apa lah. Aku pun lahir dalam hutan. Macam cakap macam tu kan. Jadi dia kata aku nak sangat tengok buaya. Sangat tengok buaya. Tengah mancing. Ni berlaku di sekitar kawasan tu. Antara Sungai Linggi tu. Sebab itu kita nak tengok orang tengah mancing apa? Mancing udang. Nak tengok suatu kawasan tu ada buaya ke tak ada, tengok ada udang ke tak. Bila ada udang ada buaya. Tu dia punya dan salah satu ilmu je lah untuk ketahui ada udang ke tak ada, untuk ada buaya ke tak. Jadi bila dia kata okey, ilmu bila dah ada ilmu dia kata okey munculkan diri sekejap. Tengok sekejap. Yang orang yang mengetahui ilmu ni, maka dia terbalikkan diri dia tepi sampan tu, terbalikkan. Kawan tu tengok terus senyap. Demam dia. Macam tu je Man dia bagi. Macam tu je. Jelmakan diri kau sekejap, tunjuk sekejap. Macam tu dia terbalikkan diri tu, besar. Bawah dia putih lah. Bawah kan buaya kan bawah dia putih kan. Ni terbalikkan diri dia. Demam kawan tu. Tapi daripada dulu kita selalu dengar dekat Sungai Linggi tu, ya buaya biasa banyak. Dia orang kata selalu ada buaya putih. Itulah rajanya. Memang betul lah kalau ikutkan daripada kalau ikut catatan versi ni, itulah kita katakan sebagai raja daripada buaya. Daripada sebab kita tengok kisah Nabi Sulaiman pun kita dah cerita banyak tentang setiap makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ini, dia ada sistem tau. Dia tak ada macam semut. Semut ada tugas dia. Kita tengok penguin. Penguin ni siapa yang pergi keluar bekerja? Kita tengok itu semua maksudnya ada sistem. Jadi mustahil lah kalau kita katakan yang buaya tu pun duduk sorang-sorang. Tak ada. Dia mesti ada sistem dia. Maksudnya pemerintahan kan? Jadi mesti ada ketua dia, anak beranak dia semua.
Saya ada sebelum ni pernah macam contoh saya pun ada sepupu yang tinggal kat area Sungai Linggi kan. Pernah saya borak-borak dengan dia kan. Dia memang mencari ikan dalam Sungai Linggi kan. Tak ada kacau buaya. Bila kata tak ada. Dia takkan kacau orang sini. Memang selalu kata macam tu. Memang betul lah dia takkan kacau orang Betul, bersih tu sebab apa? Anak jati tak kacau kan? Perjanjian tu ada. Kecuali saya cakap, Okey. terus terang saya cakap, kecuali jika ada orang-orang yang datang dengan berniat jahat pertama. Berniat tak baik. Contohnya man? Contohnya, Berniat tu? berniat tak baik, dia kata, okey, contoh dia nak pergi kenakan orang ataupun bomoh. Bomoh dia kata, okey, kau pergi kat sungai ni, kalau kau boleh, kau carilah telur kau. Telur buaya. Ada orang nak sihir, guna telur buaya. Nak makan ke ataupun maka orang-orang macam ni dia akan dipertunjukkan, diperlihatkan lah. Mungkin dia di ni ke, kan? Niat yang jahat. Yang kedua, tentang macam saya cakap tadi lah, kata-kata mendiri diri, membaga ataupun membesar diri. Benda-benda ni akan makan diri kita balik lah. Dan lagi satu Kak, kita nampak ni Iman ni dia ada bawa beberapa barang ni kat sini itulah. ni kan. Tu kita nak tahu juga. Kita nak tahu juga kan tahu sebenarnya. Satu dia tunjuk tadi dah yang sisik buaya, raja buaya putih di Sungai Linggi. Ya. Yang lainnya Ini apa? Boleh Iman terangkan? Pedang apa ni? Okey. Ni kalau Panjang tuan nampak bijak pedang ni, laksana, tuan-tuan. apakah yang dinamakannya? Ini kita tengok sekali lagi. Edan juga. Edan juga. Sebab tadi dia macam kajian cakap lah, benda barang-barang ni dia ada aura dia kan. Betul. Dia bukan Barang orang cakap lama ni kosong-kosong. Dia ada Agak-agak aura saya tanya kat Jad, ini barang pernah makan orang ke? Boleh minta dah buka boleh mana? Boleh. Mana? Boleh mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, barang lama ni man. Kenapa lama tuan-tuan? Bila saya buka, saya tarik keluar tuan-tuan. Allahu Satu Akbar. berat. Allahu Akbar. Nombor 2 tuan-tuan. Sedikit menggigil. Barang lama ni tuan-tuan. Ni owner bukan calang-calang owner ni. Ni kalau saya lah keris macam ni saya selalu dapat tengok di museum di dalam kaca pameran. Saya tak dapat tengok secara Ini kalau Ah. Iman tanya tadi macam mana keadaan dia, minta pegang sikit man Ini orang kata apa? Ini barang memang ada darah man. Betul tak? Barang darah yang dah kering tuan-tuan. Kalau minta maaf nak tanya, nak cakap lagi satu man Darah orang lelaki ni. Lelaki ni man. Ni bukan perempuannya darah tuan-tuan. Darah orang lelaki. Macam mana tahu tu tuan-tuan? Adalah aura dia macam Iman cakap tadi. Alhamdulillah ada aura dia. Ya betul. Pedang ni ada darah. Betul. Ada darah, ada ni. Kita nak rasa pegang? tahu. Cuba Saya selalu buat kisah keris ni. Cuma tak dapat pegang secara fizikal macam ni sebab selalu saya tengok di ni sebagai bahan pameran. Ni kalau saya Ada tak dalam silap kotak cermin tah. dalam di sebalik cermin selalu barang pameran ni kalau saya tak silap sebab saya pernah buat story dia ni adalah keris penyalang ni. Salah satu keris yang digunakan dalam hukuman orang Melayu kepada pesalah. Tak betulkan saya kalau saya salah ya. Okey. Kan? So kalau boleh saya cerita sikit lah berkaitan dengan keris ini. Keris penyalang ini antaranya macam Keris penyalang mana nama keris dia? penyalang. Jadi orang-orang yang sebab tu kita katakan kalau kata British datang dekat tempat kita, korang ni semua tak ada sistem. Korang ni semua tak ada undang-undang. Kita katakan itu satu dongengan ataupun pembohongan. Satu penghinaan pada akak ni sebenarnya. Kalau akak suka pakai betul. Penghinaan. Penghinaan kepada bangsa kita. Sebab apa? Sebab ni macam kita telah buktikan. Kak Jam adalah ilmu yang digunakan. Ada sikit-sikit. Ada sikit-sikit. Macam mana dapat tahu ini barang pernah makan orang. Maksudnya apa? Ada hukuman-hukuman yang dikenakan kepada siapa? Salah seorangnya pengkhianat. Jadi kita faham. Macam saya sebutkan tadi, kejatuhan sesuatu bangsa dia tak lari jauh. Dia bukan musuh yang jauh, tetapi di dalam selimut. Maknanya musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Dekat dengan kita dan orang-orang yang didapati bersalah. Dengan kita katakan dijalankan prosedur undang-undang, maka dia akan disalang melalui sistem kita namakan hukuman dia melalui keris ini. Dan
kalau kita lihat kenapa keris ni dia ada lock dia. Kan kita sebut kan. Mm-mm. Asal tak buat keris lurus ya ataupun kita Tegak, tegak satu, kan. macam Dia pisau ada ke apa. dia ada kita katakan namanya hikmah ataupun signifikan je lah. Kalau kita belajar ilmu silat, saya nak kongsi sikit. Cara pegang keris dengan pisau adalah berbeza. So keris, bila kita pegang keris ni, okay, bila kita buka keris, bila kita once, saya ambil contoh, saya tak buka. Once kita dah tusuk ataupun tikam, so kita macam ni, so kita akan twist sikit. Sikit. So kita tarik. So bila keadaan twist tu, lock tu akan rasa dekat semua dia punya tubuh badan yang tu nak kata Organ dalaman tu. shoot to kill lah. Mati terus. Kalau mungkin pisau macam tak rasa, mungkin memang akan membunuh, tapi kesakitan dia tu. Dan kebanyakan keris ni kita katakan ada bisor dia tu sendiri. Ada jenis yang keris bisor dia macam ni. Ada keris yang diletakkan racun. Ada yang memang tak letak racun, kita katakan dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab itu orang cakap buat perlimau kan. Kenapa malam Jumaat dia pergi Kau perasapkan, kau pergi limau kan. Sebenarnya orang berasap dengan berlimau ni bukan untuk katakan sebagai kata ritual. Dalam agama Islam tak ada ritual. Saya cakap tu terang. Dalam agama Islam tak ada ritual. Tu apa tu? Itu kita namakan sebagai suatu cara untuk nak bagi apa? Bila keris ni kan dah lama simpan ataupun dah guna banyak-banyak. Jadi cara untuk kita membersihkan dia, mengasahkan dia. Itu cara dia. Bukan kita mampak berasap. Dia ada dari sudut sains dia kita boleh kaji. Apakah signifikan asap ni? Sebab tu orang dulu Limau tu memang limau tu kita sendiri. Apa sifat limau? Bukan boleh asal ambil pisau apa? Asal apa tak? Asal pisau tu besi ataupun batu asal pisau. Betul. Tak boleh. Dia ada cara adat orang Melayu. Dan kan kita kata kan musim-musim korban. Korban kan. Saya melihat orang yang korban ni sebenarnya, saya pernah jumpa orang-orang yang dia memang mahir dalam bidang keris, dalam bidang parang ni. Dan saya banyak jumpa mereka katakan sebenarnya besi ni pun kita katakan ada jenis pertama. Yang kedua, besi-besi yang banyak digunakan di barang dalam keris ini adalah besi-besi, maksudnya dia diciptakan untuk memang khas kepada individu-individu. Sebab itu contoh kita main lembing. Lembing ni bukan sesuka hati kita boleh ambil lembing pahlawan ni, tak. Dia memang diukur senjata tu untuk diri tuan dia. Sama lah juga macam ni. Ketinggian dia, cara dia pegang. Dia memang sangat kita katakan sesuai. Macam kita main basikal lah Kak Jam. Macam contoh saya main basikal, nak pergi kedai basikal ada fitting dia. Nak basikal ni kena macam ni, seat dia kena berapa untuk tinggi kita. Samalah juga macam kita punya senjata, persenjataan kita. Jadi ni warisan daripada ni Naning. Ni warisan daripada salah satu alat kebesaran Naning yang diturunkan turun-temurun dari keluarga ke keluarga dan sampailah kepada kita katakan kita punya pusat kita katakan penyelidikan ini. Dan lagi satu yang saya tertarik tu yang dalam tu kat tu yang tempat yang kuning tu. Ini pun kotak sangat kecil. menarik. Ini apa barang kita katakan tak ada di mana-mana. Dan usia dia Kak Jam boleh tengok lah. Saya tak nak sebut kan, saya cakap claim sendiri. Kita bagi tengok. Kak Jam tengok berapa Kak Jam rasa-rasa lah. Berapa ratus Akak tahun. lagi ni. Akak insting kuat. Dia ada orang lama ni, dia ada petua. Orang lama ni kadang banyak petua. Aduh, eseh lagi, Tengok tu lagi. apa benda tu. Sebab tu lambang dia raja ni antara salah satunya kuning ni lambang dia raja. Dia kita jangan ingatkan orang cakap, "Oi, apa kain kuning ni kan?" Orang silap faham. Jadi dekat sini kita buka sikit. Okey. Di dalamnya ada dua. Cuba teka lah. Saya nak teka dulu, tak nak bagi tahu. Kan, teka dulu apa yang kita katakan terdapat di hadapan kita ni. Ada dua perkara. Nampak macam batu dah. Ya, macam benda. Nampak macam batu. Batu karang tuan-tuan. apa? Nampak macam batu. Alah macam ketong fosil pun dia juga. Nampak macam fosil pun ya, macam batu. Ni bukan batu berapi ke apa, bukan ni. Nampak macam batu lah Man. Nampak macam batu. Tapi tengok pada keadaan dia apa semua, ini pun bukan puluhan tahun ni. Ini batu yang payah nak dijumpai ke barang yang payah nak jumpa ni. Macam ada tulisan. Batu yang ni ada tulisan tuan-tuan. Cuma tak boleh nak baca je. Tulisan ada tuan-tuan, tapi
Yalah, benda lama payah nak dibaca. Mm-mm. Apakah sebenarnya ni Okey, pertama saya nak ceritakan yang tentang sebelah yang kanan belah sini? dulu. Mm-mm. Okey, nampak tak atas dia tu? Atas dia tu macam apa? Bentuk apa tu? Berlekuk-lekuk betul? Betul? Tengok kita punya gigi. Mm-mm. Atas sekali. Adakah gigi kita rata? Gigi kita ni rata Rata ke ada macam Ada berlekuk-lekuk macam-macam lah. tu. Ada Ah. macam betul. maksudnya ni apa? Ni Gigi gigi. lah. Gigi siapa pula? Gigi siapa pula, Mas? Besar sangat gigi. Gigi siapa ni? Videographer kalau dapat Besar ada ni. dapat kalau dapat apa ni, ambil gambar dekat sikit. So gigi ni Okey. adalah gigi. Tapi gigi siapa? Gigi dikatakan gigi gajah antara Datuk Naning yang terawal. Gigi gajah Gigi ni. gajah. So maksudnya Datuk Naning yang terawal, kenderaan mereka, kita katakan macam sekarang kita naik 4x4 ke Alphard ke kan, pemimpin. Tapi dulu naik gajah. Bukan naik gajah, maksudnya antara salah satu kebesaran mereka memiliki gajah. Kan silap faham kan, kau ingat dulu. Jangan ingat gajah tu konon-kononnya ada di Thailand je. Kan cakap sebab itu nama kita Alur Gajah. Di kampung saya. Oh, asal Ada lagi kubur. Betul. Gajah tu ada satu sekolah tu. Tu sekolah saya sendiri. Dia tengah-tengah pekan bandar Alur Gajah tu, ada satu nama sekolah tu, dan dalam sekolah tu ada namanya, kita namakan kubur. Kubur besar. Tu ada kata kubur gajah. Tapi gajah lama lah ni. juga abang lama tu lama zaman kedatangan British lah. Tapi ni nak cerita gajah, antara gajah yang terawal, Datuk Naning yang awal. Saya tak pasti antara dua ataupun pertama. Cuma nak katakan mereka memiliki ini ni bukti daripada gigi gajah tersebut. Gajah tak, pasal tak pernah jumpa tuan tak pernah tengok. Nampak orang kata gajah makan tebu je. Kan. Jadi salah satu dia punya, ialah zaman dulu kata orang, salah satu tunggangan para pembesar adalah gajah. Gajah, dulu. betul. So yang sebelah sana tu, Yang belakang sebab tu, tadi saya dengar Kak Jin kata macam kayu kan. Macam kayu. Macam kayu. Ada tulisan. Kalau kayu lah, hutan banyak kayu. Tetapi ini kita katakan sebagai tanduk. Tanduk siapa ni? Ni tanduknya badak sumbu. Macam mana tanduk badak sumbu? Dia ada badak sumbu ada kecil je kan. Ni. Dia satu je. Ataupun rhino kita panggil dia. So the rhinos ni nak membuktikan yang orang-orang kerajaan Naning ini zaman terdahulu menunjukkan apa? Kepakaran mereka, pertama, kehebatan mereka dan kewibawaan dan kepewiraan mereka. Kalau hari ni kita tengok seseorang yang boleh menumbangkan lembu dalam keadaan seorang, maksudnya dia hebat tak? Hebat lah. Hebat. So macam mana orang zaman tu dia boleh menumbangkan ataupun menakluki, memiliki badak sumbu? So maksudnya kuat tak? Betul. Betul lah Man logik dah. Betul, dan ini tinggalan daripada Daripada Datuk Naning pertama lah, lebih kurang yes, macam tu. lebih kurang pertama atau kedua. Pertama hingga ketiga lah maksudnya. Tapi nak sebutkan perkara ini disimpan daripada zaman ke zaman, daripada cucu dan sampailah hari ini kita dipertanggungjawabkan untuk menjadi pemegang. Kita bukan milik kita. Saya cakap terang, bukan milik saya. Ni atuk saya punya, bukan. Tapi kita nak ceritakan daripada silsilah pahlawan-pahlawan terdahulu, dan ada anak muda, orang yang dipertanggungjawabkan, yang amanah, yang cinta kepada ilmu untuk memegang sebagai salah satu tanda warisan kita lah. rasanya macam sebagai pewaris pawang diraja, banyak lagi barang-barang lain yang daripada Naning yang Iman ni kan. Jadi kita nak buka sikit lah cerita. Dia tak cerita je lah. Selalu kalau barang-barang lama ni adalah kadang-kadang cara bunyi-bunyian penyimpanan gong dia. ada tak benda gitu tu bila ada barang-barang lama. Tiba-tiba kan gong berbunyi sendiri. Kita biasa dengar macam tu. Bunyi gong sendiri. Tapi kan Kak tadi dia kata masa nak bawa dengan kita datang barang-barang ni kat pun sini tadi. ada bunyi-bunyi Contohnya juga ada Tapi juga. sebenarnya saya sebut tadi, ini kali pertama kami membawa alat-alat kebesaran kerajaan Naning ini keluar daripada daerah Naning. Pertama kali ni. Pertama kali dalam podcast ini kita bawakan secara eksklusif lah. Maksudnya kita tak boleh dapat tepi jalan. Abang nak tumpang jap, nak tengok, tak boleh. Ini barang dikawal. Jadi Pameran-pameran pun tak pernah. ada. Tak ada mana. Pameran secara rasmi tak ada. Lepas kami mendapatkan kelulusan daripada pihak-pihak berkuasa, pihak tertentu, barulah mungkin insya-Allah selepas ini kita akan lagi masa akan datang lah. Kira kita ni pencetus lah ni. Ya, Pertama kali final buat lah, kan? final ni.
Jadi kalau video ni kita katakan viral, mudah-mudahan lah kan. Jadi mudah-mudahan InsyaAllah. dapat sambutan yang kita katakan anak muda sekarang ni sebenarnya ada orang kata tak reti sejarah. Tak, kita nak cerita. Ramai lagi orang yang cinta kepada sejarah dan nak cari identiti Betul. bangsa dia. Jadi apa cabaran tadi sebagai pewaris dengan Ah. pembarang ni tak tahu tu. Tadi kan Ah. nak sesi memindah barang. Memindah barang. Dalam kita nak pindah-pindah barang tu, dah bunyi dah keletap. Tu yang disimpan lah. Yang disimpan. Tu kalau kita dengar, kalau orang yang pernah duduk simpan ni, pernah tidur sekali, adalah bunyi kan. Tapi bila kita nak pindahkan, nak bawa ke sini, di dalam perjalanan tu, benda ni kita pun rakyat marhen. Bukan kita bawa kereta besar yang boleh simpan sampai belakang. Benda dekat dengan kita. Dekat tu ke belakang je. Ada dah bunyi tu. Keretap. Jadi kita pun tengok, jangan kacau lah. Ni benda baik, kita nak buat niat yang baik. Hilang. Ada gak bagi tanda Pertama ada satu lagi cerita yang ni jarang didendangkan lah, tapi saya mendapat cerita ni daripada porot sendiri. Di sistem learning ni dia ada porot dia. Porot pertama, kedua, ketiga lah. Ni ada daripada anak cucu keturunan mereka. Yang ada suatu hari ni mereka ini ada simpan lah beberapa alat kebesaran ni. Macam saya sebut tadi, alat kebesaran ini dia banyak. Dia bukan untuk satu family je. Banyak family, ada family yang lain yang simpan. Dikatakan sebagai anak cucu punya warisan lah. Jadi ada satu family ni dia simpan macam bersih tunjuk bekas tu. Dalamnya ada ni apa nama yang panggil ni? Subang. Subang emas. Subang emas ini salah satu peninggalan lah. Subang emas, ada cincin. Babang lama lah mana? Babang lama lah, dalam tu ada lama cincin. kan? Bila ada satu saat tu mereka ni nak melangsungkan perkahwinan. Bila nak melangsungkan perkahwinan, biasalah orang-orang Melayu kita buat apa? Rewang. Betul. Kan, potong-potong bawang. Ada peristiwa namanya kita mandi bunga kan, untuk naikkan aura wanita nak dara, nak kahwin. Jadi tiba-tiba tengah berkumpul ahli keluarga, seorang tu dia jadi tempat, orang kata wasilah persinggahan kan. Dia kata pensan. Bila pensan, dia kata dia sedar balik, ini jadi pengantara lah. Dia kata dia sedar balik. Dia kata besok time nak kahwin, saya ucapkan selamat pengantin baru apa semua, tapi ni kain kuning ni jangan lupa letak dekat alas meja. Maknanya salah seorang pensan, senang cerita lah, dirasuk lah senang cerita. Dan keluarlah satu suara. Takut orang tak faham. Maknanya melalui yang kena rasuk tadi, Pengantara lah dia. Pengantara tu lah. Dia So minta letak dia makcik daripada anak perempuan nak kahwin, pengantin ni makcik dia. Makcik dia. So dia ni memang daripada waris keturunan. Jadi dia kata besok nak kahwin, kain kuning ni letak atas meja. Oh, letak je atas meja. Letak. Untuk apa tu, Man? So sebagai salah satu simbolik, kita nak katakan, dia kata aku tak akan kacau. Aku tengok daripada jauh je anak cucu aku. Itulah yang keluarnya ilmu-ilmu yang kalau kita pernah dengar dulu, dia ada ilmunya nama saka, baka, bakat, silsilah, ilmu kita katakan leluhur. Banyaklah ilmu-ilmu. Ilmu Allah Ta'ala ni luas. Jadi kita jangan sempitkan dengan satu sudut dimensi. Sebab itu apa-apa perkara, dan dalam agama ni dia ada beberapa peringkat dalam pengajian ilmu ni lah. Saya cerita sikit. Pertama adalah nama syariat. So syariat ni yang saya cerita tadi lah, dia ada nama akidah, fiqh, akhlak, tasawuf. Yang kedua nama tariqah ataupun tarikat tadi. Di atas tarikat dia ada hakikat. Daripada hakikat dia naik makrifat. Jadi sebab kena namanya Kak Jam dengar ada orang dia kata nama, oh ni gila isim ni. Isim lah. Dia isim. tak dapat mencapai, orang kata apa, terlalu obses. Sebab apa mencapai isim? Sebab dia tak melalui syariat. Sampai satu tahap dia kata, aku dah bersatu dengan Tuhan, aku tak payah semayang lah. Siapa yang menafikan hukum yang wajib dan syariat, hukumnya kafir. Dia kata, bagi aku tak perlu semayang. Boleh auzubillah. Tak boleh sebut macam tu. Kan? Sebab apa? Dia tak ikut tangga pengajian ilmu. Terus, aku nak belajar makrifat. Terus nak melompat naik atas. Terus melompat naik atas. Asas akidah tak faham. Itu yang jadi kesesatan. Tapi ilmu tu betul lah. Ilmu tu betul. Cuma cara pemahaman, cara dia belajar, itu salah. Jadi saya nak ceritakan daripada ini, timbullah kita katakan bagaimana
kenapa kita masih sebut ni Allah Ta'ala jadikan di atas dunia ni dua bangsa. Pertama daripada bangsa manusia, kedua daripada bangsa jin. Itu kita faham. Dan jin ni beza dengan kita. Kalau kita yang Islam, tahap untuk kita solat ataupun kita katakan mukallaf, maksudnya orang yang dipertanggungjawabkan untuk agama ni, syarat dia mesti balik, mesti akilun, orang berakal, mesti sampai surah dakwah, sempurna baca indera, kan? So kita ketika umur contoh 12 tahun lah, 15 tahun dalam mazhab Syafi'i contoh. Tapi jin ni bangsa dia mula-mula lahir, dia lahir dia dah mukallaf. Tu beza dengan kita. So maksudnya apa? Dia matang lebih awal lah. Lahir je dah matang. Jadi dan umur dia ni panjang. Ratus-ratus ribu tahun tu. Ada yang datang macam dah kita tengok kan, rambut panjang, dah ada telinga rebel bawah. Itu kita katakan salah satu daripada ni lah, orang-orang yang boleh nampak dan sebagainya. Tapi nak cakap kat sini, yang mereka itu wujud, dan kita katakan mungkin yang datang dari itu daripada kita katakan waris-waris keturunan mereka yang menjaga keluarga tersebut. Tak apalah, aku tengok, aku jaga je. Hakikat dia Allah Ta'ala yang menjaga kita, yang memberi kita setiap daripada hembusan nafas ini memang Allah Ta'ala. Tapi kita katakan itu wasilah lah. Orang dulu punya ilmu. Nak tanya sikit tentang macam kita ketahui orang Naning dulu kaya dengan ilmu, contoh ilmu kebal, dia boleh hilang macam bila kena tembak hilang. Adakah orang-orang sekarang Naning masih ada yang mewarisi ilmu tu tapi dalam diam, masih diwarisi tak ilmu-ilmu hebat begitu? Sebab tu di dalam sesuatu bangsa ataupun keturunan ni, dia ada disebutkan sebagai orang yang mewarisi ilmu ni. Ilmu ni dia kena sistem ta'allum, kena belajar. Dia tak boleh dapat-dapat tiba-tiba mimpi lah datang lah, itulah ini ilham sebab lah. itu saya suka kongsi kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apabila sampai satu tahap berzikir, solat, munajat dan sebagainya, tiba-tiba dia kata, ada satu cahaya datang. Dia kata, sekarang ni wahai Abdul Qadir, bagi kau ni apa yang dulu kau haram sekarang ni dah halal. Kau boleh buat, kan? Jadi ni sebab ni pentingnya orang berilmu. Jadi Syekh Abdul Qadir kata, kau berambus lah, sepak terajang setan lah kau ni. Setan ni walaupun datang dalam bentuk cahaya, akulah Tuhan. Tak ada. Tuhan mana boleh datang dalam bentuk cahaya? Tuhan mana boleh hilang, tak boleh. So, Allah Ta'ala bersifat dengan baqa', kekal. Mana boleh bersifat dengan hilang, kejap ada, kejap tak ada, kan? Itu kisah Nabi Ibrahim, tengok matahari ke Tuhan? Tengok ni ke Tuhan? Sebab tu akidah ni asas. Jadi bila kita katakan ilmu-ilmu ini ada tak orang-orang mewarisi? Saya yakin dan pasti mesti ada. Di setiap ilmu ni, Kak Jaiman, Kak, dia ada kita namakan peninggalan dia. Dia ada orang yang menjaganya. Seperti ayat Quran. Ayat Quran ada yang menjaganya, malaikat yang menjaganya. Sama juga pewaris-pewaris ilmu ada yang menjaganya. So saya pasti, dan saya tak jumpa lah. Tak jumpa. Tapi ilmu tu mungkin saya katakan boleh kongsikan ada. Dan nak belajar boleh. Tapi masih cakap tadi, itu syariat kena kemas dulu. Boleh belajar. Macam mana nak rasa kebal ke? Tapi ada satu orang kat kampung saya, baru meninggal. Yang saya boleh kongsikan, saya ada atuk kat kampung saya ni. Orang kampung kenal dia sebagai orang yang ada, orang kampung kita kata ni lah, kata memakai lah. Ataupun kita katakan memakai ni ada dua makna. Satu kata dia pendamping jin ke apa. Tapi saya rasa mereka ini ada pengamalan ilmu dari sudut hafalan-hafalan ayat, ayat-ayat Al-Quran. Saya bersangka baik. Jadi ilmu ni antara ni yang dia ada lah. Dia hidup pun lama tak? Sekitar umur 80 tahun kat hidup. Jadi antara ilmunya yang saya waktu kecil saya nampak lah. Bukan nampak tu dari sudut dia menzahirkan diri tak. Tapi banyak kali dia ni seorang yang kalau pergi mana-mana kan, dia pembawa driver. Banyak episod dia accident. Lori dia tu pemandu driver lori banyak episod. Dan dia ni accident bukan sekali, banyak kali. Semua lori total loss. Lori hancur. Dia boleh keluar minum air kopi kat tepi sokok. Wow. Ilmu apa macam tu kalau Iman? Contoh dia ada panggil tu ada panggil ilmu besi. Ilmu besi contohlah ya. Contohnya namanya ilmu besi. Maknanya ilmu besi ni Man, takluk lah besi tu kena kat badan dia macam mana? Satu. Yang kedua dia dari sudut kekebalan lah. Contoh peluru besi datang dia, macam tu je. Sebab tu ilmu ni luas. Jangan lagi cerita tak percaya lah. Tak percaya pergi try dulu. Sebab cakap ilmu ni luas. Jadi kalau kita tak tahu, mungkin kita boleh dengar
Dan cara Ni nak tahu Man kadang-kadang Man nak belajar ilmu kebal lah, ilmu lipat bumi, ilmu tu, ilmu ni. sebab tu saya kata Semayang pun tak cukup Man. niat salah. Kan Ha. ini ada berlaku di satu negeri, saya tak nak sebut negeri mana. Tapi sampai kawan saya tanya saya, Man, apa hukum ni? Orang ni dia tak semayang. Tapi tiba-tiba nak dia pergi satu ilmu ni pergi kat orang ni, macam rasinggan. Terbalik orang kat sana. Oh, memang betul terbalik orang situ. Tapi apa? Guna apa? Last sekali guna jin. Guna antara lain. Last sekali dia kata, benda tu lah yang memberi aku. Last sekali tak faham. Allah Ta'ala saja yang dapat memberi taksir, memberi kesan. Bukan makhluk. Kalau kita beriman makhluk memberi kesan, maka akidah kita telah celaru. Hanya memberi kesan hanya Allah Ta'ala. Dan Iman tanya sebagai macam contoh, kita tahu pawang ni dia ada dia boleh mengubat. Adakah sebagai pewaris pawang diraja memang pun ada kebolehan untuk mengubat, merawat? Sebab tu saya cakap untuk kita mengubat ni, kita pun tak pernah nak beritahu orang, wah aku pengubat, aku perawat, aku ni power. Tapi saya boleh kongsi kisah-kisah yang menarik lah. Yang kita katakan sebenarnya kita lahir pun bukan lahir dari sudut orang kata aku ni lahir pada kecil mak aku nak aku ni jadi perawat tak. Saya dulu tahu pun kita kecil-kecil tak tahulah nak jadi apa, sekolah je lah macam biasa, belajar je lah. Tapi ada satu gelaran dekat kampung saya ni, nenek saya ni dia setiap cucu dia bagi gelaran. Macam kau nak jadi apa, macam saya dia panggil ustaz. Ustaz. Dari kecil Pada kecil panggil ustaz, lahir. Panggil ustaz. Masa tu nenek saya minat Ustaz Noh Gadut. Oh, okey. Ustaz Noh Gadut nanti dulu mufti Johor. Mufti Johor betul. Sampai sekarang ada lagi. Musi MKN tak silap saya. Majlis Keselamatan, itulah Islam lah. Jadi nenek saya minat. Jadi daripada kecil dia develop benda tu, karakter tu, dia panggil ustaz. Jadi orang kampung pun panggil ustaz juga. Padahal kita pun tak tahu nak jadi ustaz. Sekolah rendah. Kita pun tak expect apa-apa. Jadi dari sudut itulah saya belajar dan saya mendapat maksudnya belajar dari sudut perawatan. Ilmu perawatan ni kita katakan bukanlah benda yang diwarisi. Kalau diwarisi itu saya cakap terang, itu bukan daripada aliran yang syarak suruh. Yang dapat daripada mimpi, tiba-tiba pergi merawat. Tak. Tapi kita belajar dengan cara belajar. So bila dengan cara belajar, so saya mendapat belajar tu sekitar umur 13 tahun. Umur di sekolah menengah dah belajar. Tapi belajar ni dengan guru saya yang dekat lah, iaitu bapa saudara saya sendiri. Belajar demi masa sampailah suatu hari dia ni nak meninggal. Dia ni adalah anak murid rapat almarhum Tuan Guru Harundin yang saya boleh sebut kat sini lah. Jadi Darul Syifa punya guru, saya belajar dengan guru saya. Jadi dia antara orang terawal lah zaman tu lah Darul Syifa nak mula berkembang lah. Jadi kita pun biasa melihat benda yang daripada kecil, daripada umur saya sekolah rendah dah tengok orang kena rasuk, orang yang ada kena saku rimau tu duduk datang rumah ada macam ni, dah bongkok. Cakap ni pakcik kenapa ni? Saku rimau. Datang. Jadi kita dah biasa tengok. Jadi kita pun dah rasa tak ada apa lah kan. Jadi sampai suatu saat dia pun nak meninggal apa semua. Jadi ijazahkan lah ilmu-ilmu yang ada kita ambil dari sudut untuk pengamalan diri sendiri sebenarnya. Bukan kita nak komersial, kau ni nak buka pusat rawatan, tak. Bukan nak buka pusat rawatan. Untuk kita katakan untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita. Dan saya pun sekarang masih teruskan belajar tersebut sebab ilmu ni takkan habis. Jadi satu hari kita pun tak isytihar diri kita. Jadi guru-guru saya lah yang katakan di universiti biasalah. Kalau kita masuk podcast seram, ada universiti, setiap blok college ada je kisah-kisah yang kita katakan ni dulu ni tempat Jepun buat ni. Jadi kat universiti saya dulu ada satu kawan ni lah. Jadi saya dulu antara perwakilan pelajar. Jadi budak-budak nak pergi mana, dia rujuk lah senior-senior dia. Rujuk lah pelajar-pelajar, abang sini tolong lah, ada kawan ni. Masa tu lepas COVID, bila universiti lama tak guna, jadi mulalah orang kena masuk blok ni nak kelas malam ni. Jadi adalah kena rasuk. Tapi ni satu benda yang saya boleh kongsikan. Mula-mula saya kelakar jugalah sebenarnya. Sebab masa tu saya tak dapat lagi nak catch up benda ni sebenarnya. Saya ingat kan, kita semua ingat sebenarnya semua orang lah boleh baca ayat kursi, semua orang boleh merawat lah. Itu memang dari sudut secara umum. Tapi ini kita katakan makhluk ni, dia masuk dalam seorang badan. Saya pun masuk lah nak pergi cuba untuk membantu. Sebab malam tu kita punya pensyarah semua
orang kata dah otai-otai. Jadi serahkanlah anak-anak muda yang boleh dipercayai, maksudnya boleh untuk bantu-bantu sikit-sikit, cubalah. Cuba. Tapi sebelum tu memang dah ada lah kisah-kisah kita katakan merawat ni. Tapi ni nak cerita dari sudut yang memang benda ni saya katakan memberi kesan dalam hidup saya. Pergi kawan tu, dia kat asrama perempuan lah. Pergi 2 orang lah. Saya cakap ajak kawan saya teman. Sebab asrama perempuan mana boleh kita naik sesuka hati kan. Perempuan mengamai. Dah lah college tu. Tapi bagusnya kita tak boleh bagi tahu. Ada kena rasuk lah. Kang semua kang. Betul kan, Perempuan kita syariah apa? jadi kang. Jadi dah. Kalau dah satu blok kena rasuk, kita pula penat. Kak, jujur cakap merawat ni penat. Sampai satu tahap orang dah penat. Dia merawat ni penat. Nak baca, nak melayan kerinah seorang ni. Jenis pula yang doggy kan. Jadi saya masuk tu, mula-mula dia gelak-gelak. Dia pandang belakang, dia tengok saya. Dia kata, kau pergi balik. Kau jangan kacau aku. Terus cakap macam tu Kau pergi balik. Jangan kacau aku. Aku nak budak ni. Jangan kacau aku. Kita pun mulalah dialog. Mula dialog. Kau jangan kacau. Kenapa kau kacau? Aku suka dia. Ada orang hantar aku malah. Sebab tipu daya ni lah. Setan ni lah Azhar jadi. dua Merhaka ni kan. Tipu daya ni banyak. Jadi diringkaskan cerita, saya suruh beberapa orang. Masa tu silap lah saya. Sebab kita tak pernah berubat merawat, nak bantu dalam keadaan kita biasanya orang duduk. Biasa kawasan macam ni, kita pun tak ada expect apa-apa kak. Tak ada expect apa-apa. Bukan kawan dia ada ni maknanya. Maksudnya adalah 2-3 kawan yang saya cakap perempuan kena ada lah. Kan betul. jadi fitnah pula, takkan 2 orang ni. Betul. Kan? Jadi merawat ni biar ada 2-3 orang perempuan yang tengok kan. Sebab kita minta izin kan, contoh nak pegang kepala kan. Jadi takut timbul fitnah. Jadi masa tu tak sentuh. Daripada jauh je. Saya suruh kawan saya azan. Bila kawan ni pun azan, kawan ni pun ada ni jugalah, maksudnya seram lah dia. Tapi dia tak cakap lah. Tadi cerita lepas tu, dia post mortem daripada peristiwa. Dia kata, tadi saya suruh azan. Bacalah beberapa ayat-ayat. Kemudian dia panas. Kau jangan ganggu aku. Kat tu dia buat apa? Depan tu saya tak perasan. Memang saya tak perasan. Ni asrama lama, ada balkoni. Okey. Tingkat berapa? Tingkat 1. Satu orang perempuan yang kita kata perempuan, budak memang lembut. Dia boleh naikkan badan dia macam dia terbang kat depan mata saya. Terangkat. Angkat. Melipatkan diri dia, menggantungkan diri dia dekat balkoni. Macam Spiderman cakap. Tengok Spiderman cerita ni. Lillahi ta'ala. Akak pernah bawa cerita Spiderman. Bukan nak bohong, ada 2-3 orang saksi boleh tengok macam mana seseorang budak perempuan tu. Perempuan kecil, badan tak adalah kecil, besar-besar standard lah perempuan umur 19-18 tahun. Dia boleh flipkan badan dia tu, naik terbang. Dia pakai jubah tak? Aku pasal perempuan pakai jubah hitam, mana kaki boleh kangkang. Kan? Boleh flip badan tu, dia gantung diri dia macam ni. Itu saya cakap, ni memang saya cakap pengalaman yang kita katakan tak boleh lupa lah. Jadi masa tu saya fikir, kalau budak ni jatuh, siapa yang kena jawab? Aku. Sebab aku yang menyebabkan, aku yang daripada luar datang situ menyebabkan dia terjun. Boleh kak kalau nak report, nak sue kita? Boleh. Kan? Dia saya fikir banyak kali. Kan? Kalau saya dekat, pergi lagi, tempat Lompat. memang Kalau memang dia melompat ke apa. Lepas tu kak, dia kata dengan saya, kau diam, kau jangan baca. Saya pun cakap, asal aku nak diam pula, kau nak kena cabar-cabar aku kan. Jadi saya baca lagi, teruskan. Lepas tu dia kata, bye-bye, kau dah terlambat. Dia jatuhkan diri dia. Daripada tingkat 1 tu ke bawah. Macam nangka kat bunyi. Pak. Tersembam dekat longkang kak. Saya turun, ya Allah. Ramai kat masa tu saksi. Saya turun dalam keadaan yang macam, aku nak buat apa ni kan. Dan sebab masa tu the main karakter saya. Aku nak buat apa ni? Betul. Aku nak buat apa ni? Budak ni dah macam mati ke hidup ni? Kan? Lepas tu bergegas. Lepas tu kawan-kawan masa tu budak lelaki ramai. Cuma dia orang duduk lah. Dia pun tak tahu barang ni pun nak berlaku. Duduk kat tepi jalan, orang kata Solo Gajah tu kan, Susu Gajah. Duduk. Budak lelaki biasa pada malam. Duduk. Nak tengok kan. Jadi ramai-ramai. Bergegas. Aku cakap, pergi lagi. Waktu saya datang tu dah ramai kumpul lah. Tapi tak berani. Nak pergi kan. Takut, mati ke hidup ke ni? Ada seorang, 2-3 orang. Ni saya nak tunjuk. Kawan ni, dia baca.
Baca ayat kursi baca. Apa yang menariknya kat sini? Ini dia tu, dia gelak je. Oh, dia gelak je. Hidup lagi man. Maknanya okey lah. Cedera lah. Ke apa? Cik tak tahu lagi ni. Ha. So maksudnya dia bangun, dia angkat kepala dia gelak. Dia kata, siapa yang baca ni? Salah kau baca. Dia tegur yang Salah kau baca. Kak Lepas Elis tu saya kat tepi tu, saya dah macam ni lah. Saya dah ketawa lah. Ketawa bukan. Berdarah tak? Ada berdarah tak? Kepala dia ada cedera sikit. Tak silap saya ingat saya kepala. Tapi sebab dia jatuh dulu badan dulu tau. So masa tu kita tak expect apa-apa. Jadi memang saya rasa mungkin dia punya yang dapat daripada tu, dada dia mungkin problem. Jadi saya cakap, wah dia gelak oi. Cakap benda kau ajar gila. Nak kenakan kita orang kan. Rupanya lepas saya pergi, dia menangis. Tak buat apa-apa, sentuh kepala je. Masa tu saya ada buat ridak. Ridak sebab tu kita punya antara salah satu pengamalan kita bawa lah benda yang apa kita selalu bawa semayang. So bukan kita nak kata benda tu ada power. Ni kita salah satu metodologi, cara. Orang nak merawat, kan kita tengok ada viral yang guna pistol, tembak-tembak. Tu kaedah dia bukan. Kan kaedah dia. So kaedah masing-masing merawat berbeza. So bawa lah ridak tu, tepuk. Keluar baca. Nangis, tolonglah jangan ganggu aku nak budak ni. Lama tak? Buat. Keluar, ada lagi sakit baki. Keluar, masuk lagi. Keluar, cakap belum nak habis. Sampai tu dah nak pukul 3 pagi. Bila dah jatuh tu, dia dah mengontor-ontor dah ni nak pergi, nak bangun, nak pergi. Lepas tu ada satu pokok besar tu. Dia nak ke arah pokok tu. Saya halang dia. Jangan pergilah sebab pokok tu kita tahu sejarah dia kat kawasan tu. Jadi, saya risau apa? Sebab bila dah jatuh, takut patah. Bila patah-patah, lagi dia nak bangun mengontor-ontor. Jadi kita tenangkan, ambil air ni. Dia punya kesimpulan dia air lah. Sebab tu nak bakar ini barang, antara salah satunya meredakan dengan air. So air ni kita baca-bacakan dengan berkat Al-Quran apa semua, dengan izin daripada Allah Ta'ala, keluar. So keluar, dia cakap, saya kat mana ni? Cakap, tadi kau buat apa? Aku tak sedar. Aku rasa aku macam tidur. Tak sedar. Jadi ambulan pun datang. Kecoh tak? Ambulan datang, emergency call. Ambulan datang, cakap ada seorang budak dah jatuhkan diri dia, dah terjun bangunan. Dia punya berita terjun bangunan. Mana tak satu kampus tu berdarah-darah. Semua turun. Lepas tu yang main kat kereta saya pula, yang pergi sini, pergi sana. Yang tolong ni, panggil ambulan, panggil ambulan. Ambulan datang. Angkat-angkat, buat pergi x-ray lah. Lepas tu call mak ayah. Semua kita terangkan lah pada mak ayah apa yang berlaku. Sebab takut, yelah, kadang-kadang ibu bapa kan takut risau kepada anak. Kita semua kadang-kadang akak kepada anak kan. Anak berlaku kat universiti. Kenapa lah? Mesti ada risau kan. Jadi kita terangkan elok-elok lah. Lepas tu barulah dia pergi buat rawatan susulan lah. Tapi dia ceritakan tak silap saya ada patah. Ada kat patah. Kurang serangkanya rasanya. Lah tingkat 1 tak. Bye-bye cakap ya. Macam bunyi kelakar tuan-tuan. Tapi itulah reality dia tak. Reality dia. Dan untuk soalan terakhir boleh Kak? Macam ni. Soalan terakhir. Saya nak soalan terakhir macam ni lah. Kita tahu zaman dulu tugas pawang diraja ni berat, memang besar lah tugas dia. Di zaman moden sekarang ni sebagai pewaris, apa sebenarnya tugas Iman sebagai zaman 2026 sebagai pawang diraja Naning ni? Boleh jelaskan sikit? Alhamdulillah, saya melihat perkara yang mewarisi ni dia bukan satu, kita katakan satu tashrif, iaitu kemuliaan. Tapi dia satu taklif lah, satu tanggungjawab. So tanggungjawab yang kita ada sebagai orang yang diberi peluang. Saya katakan orang yang diberi peluang. Sebab ramai orang yang belajar tapi tak diberi peluang untuk praktik, untuk beramal. Jadi bila kita diberi peluang begini, pertama saya rasakan sebagai anak muda ataupun yang kita katakan rasa bertanggungjawab. Bukan orang letakkan tanggungjawab kepada dia, kita rasa bertanggungjawab. Sebab kita yang tahu perkara ini. Jadi kita perlu pertama gigih lah dalam menyebarkan fahaman yang betul tentang akidah yang benar Ahli Sunnah wal Jamaah dalam negara kita kan. Supaya sekarang ni banyak orang cerita tentang perkara-perkara ni. Tapi akhirnya dia nak mengajar orang menyeleweng. Dia nak ajar orang satu sosok namanya taksub. Aku nak ni taksub. Taksub ni bahaya. Sebab taksub ni dia akan menyebabkan pemikiran kita rosak. Tak boleh nak fikir tak kan. Fikir dah. Orang cakap kan. Akal neraca yang Allah Ta'ala bagi dah tak boleh nilai. Jangan taksub berbahaya lah. Jadi yang kedua, nak sebarkan perkara ini atas dasar ilmu. Macam saya datang, kita datang dari jauh kan, datang ke Melaka kan, datang ke sini bukan nak kata sembang kosong, tapi sebagai nak awareness, nak beri pendidikan.
Sebab itu apa-apa kemunculan sesuatu bangsa yang hebat tamadun ni, dia bermula dengan educate people first. Kena mengajar dulu manusia ni tentang bagaimana kepentingan ilmu, kepentingan agama, kepentingan sejarah. Sebab inilah akan mencungkil balik jati diri anak bangsa kita yang selama ni mungkin silap faham tentang sejarah kan. Saya tak kata sejarah semua kita belajar bohong, tak. Ada yang betul dan ada yang kita katakan perlu di-revise semula kan. Dan saya bukanlah orang pakar dalam sejarah. Kan cakap okay, kau lah pakar semua. Tak, bukan pakar. Dan kita pun masih belajar kan. Dan akhirnya saya melihat perkara ini sangat kita katakan penting untuk generasi kini. Dia memahami benda ni. Untuk pertama saya cakaplah kenal jati diri. Yang kedua, kita tak nak perkara yang sama berulang. Banyak kat sekarang kita tengok situasi negara apa semua, pengkhianat. Pengkhianat ni lah kita tak nak lahir kan. Kita nak lahir orang yang amanah, yang adanya sifat-sifat Rasul SAW. Sifat Rasul yang amanah, tabligh, fatanah tu bukan ada dari kita, tapi kita kena develop the character. So nak develop dia dengan macam mana? Dengan cerita begini supaya rasa ada semangat, rasa nak belajar. Sebab kena belajar daripada sejarah tu sendiri kan, Man kan. Sebab saya orang dalam bidang pendidikan kan, saya sebut. Sebab saya alhamdulillah Allah Taala bagi kesempatan. Walaupun umur saya kita katakan muda, tapi saya pernah mengajar di sekolah rendah, sekolah menengah, hatta kita katakan universiti sekarang ni, di universiti. Jadi kita tengok pelajar-pelajar hari ni, yelah kita katakan kurang dari sudut adabnya, dari sudut kita katakan pemahaman mereka kan. Jadi kita nak tunjuk siapa lagi kan? Takkan hari nak salahkan mak bapak, salah mak bapak. Jadi mungkin kita semua yang ada kita katakan pendidikan untuk ke depan membantu masyarakat ini. Itulah dia keterangan daripada kita punya pewaris parang sangat jitu, sangat padat, sangat mantap. Yang kita harapkan generasi muda orang kata apa tau, kalau boleh jangan asyik memandang ke depan, sesekali kena pandang sesekali ke belakang. Kita tengok balik sejarah kita. Kita tengok kenapa orang kata kejatuhan sesuatu tu. Bak kata saudara Iman tadi, tuan-tuan, pengkhianatan, orang kata tak ada jati diri. Yang itu akak rasa yang patut generasi sekarang ni belajar tau. Walaupun perlahan, tetapi mesti terus ke depan. Konsisten dalam kita punya ni. Cuma bagi yang tertanya penonton, satu je benda kita tak tunjuk. Yang ni, sebab terlalu panjang kita nak masuk ni. Nanti kita punya, kita akan buat video. Dah ambil video lah kita punya ni. Ini sebenarnya adalah susul galur. Kerajaan Naning daripada awal. Yang pertama daripada awal sampai yang terbaru sampai sekarang dia punya ni susul galur dia. Kalau buka ni terlalu panjang ni. Tuan panjang lebih kurang 12 kaki kot kakak tengok tadi, lebih kurang 12 dalam 12 kaki panjang. Kita selitkan nanti video kita punya bagi video. fotografer dah ambil tadi. Jadi itulah untuk perkongsian kita hari ini, Kak. Ini tak serik lagi Iman Boleh, insyaAllah. Anda kata tiba-tiba 2 dimensi pergi orang kata ke Naning pula satu hari. Kita kalau meletup lah kita punya siring tuan-tuan. Tempat-tempat kan, insyaAllah. Ada banyak lagi sebenarnya Kak kami nak tunjukkan. Tapi mungkin waktu kita terhad kan, kita akan datang. Sebab tu macam saya cakap tadi lah, kita boleh jumpa kan Kak Jem, walaupun baru pertama kali, tapi sebab kenapa kita cakap tadi ada susul galur, mungkin yang berkaitan, kita boleh mingle pula. Kita cakap ada orang kampung senang cituk. Senang cituk. Pasal ada orang kata seperut tu tuan-tuan. Seperut tu orang kata. Baiklah, kita jumpa lagi di masa akan datang dengan benda-benda yang lebih bermanfaat mungkin Kak Jadi kita akhiri di sini. Tonton dengan mata, tafsir dengan akal, nilai dengan hati. Assalamualaikum.